Kampung warna-warni Kuala Perlis, Port OOTD paling meriah di Perlis. Kampung nelayan tradisional yang dicat warna-warni. Ia sebenarnya gabungan 7 kampung nelayan iaitu Kampung Tengah, Kampung Hujung Tanjung, Kampung Seberang Alur Jaya, Kampung Tandiap, Kampung Seberang Alur, Kampung Baru Seberang dan Pulau Ketam. Apa yang bestnya kampung ni? Rumahnya warna-warni. Setiap lorong rumah dicat terang-terang, dinding mural, taman mini, dekorasi kreatif dan lain-lain. Tu dia saji je. Bukan payung. Kita dapat naik cole, iaitu motor roda 3, beca motor yang dihias dengan bunga, lampu dan lain-lain dengan harga RM35 satu cole. Terima kasih kerana datang ke kampung warna-warni ni. Warna-warni Kuala Perlis. Habak semua. Apa habak semua? Muatlah 3-4 orang. Pusing 1 jam keliling kampung sambil adik ni cerita sejarah kampung ni. Adik ni dari tuanku Raja Muda Perlis. Jadi cat-cat ini juga dari bawah majlis agama Islam Perlis. Oh, bagi macam cat-cat. Mau kampung yang royong-royong cat-cat. Nanti adik ni akan singgah di mana-mana. Ada rumah buat kuih, ada gerai jual bekasam, ada ikan kering, belacan dan dibawa ke jambatan Tuanku Syed Putra, iaitu jambatan pejalan kaki dan motor warna-warni rentas Sungai Perlis. Dari atas jambatan ni nampaklah muara sungai, jeti Langkawi pun nampak, Pekan Kuala Perlis dan juga kampung tu sendiri.